Hai, nak makan apa? Kak, kat sini apa yang sedap Kat sini sedap batu mi pecik. Batu mi pecik? Ha. Tu berapa ringgit kak? Yang tu free je. Ha? Free? Ya, free. Ya kak, biar betul makan dalam mall ni ada makanan free. Ya, betul. Free je. Kalau macam tu free, apa lagi yang sedap kak? Ada premium seafood Thai tom yum noodle. Tu berapa ringgit kak? Tu pun free juga. Free? Ya, free. Kak biar betul, kan bankrupt kedai ni sekarang kalau kak bagi semua free. Tak betul, free je. Kalau macam tu, bagi saya 2 tu tadi. 2 je? 2 je kak. Okey, kalau macam tu saya tambah lagi 1 free spaghetti. Hah? Free juga? Ha. Kan bankrupt kedai ni sekarang kak. Ya, free je. Kesian owner ni kang. Tak ada, free je. Betul lah kak? Awak duduk dulu, nanti saya hantarkan makanan. Betul lah kak? Ha, betul. Betul lah tadi tu semua free? Ya, free je. Tak main-main Tak. Okey kak, saya duduk dulu Okey. Hantar-hantar Okey, dah sampai semua. Semua ni free? Ya, free. Awak biar betul, takkanlah orang kat belakang ni semua makan free. Ha? Jangan makan orang lain. Ni free untuk awak seorang je. Untuk saya seorang je? Ya. Kenapa pula? Awak sedia meskom kan? Macam mana awak tahu? Sebab tengok awak pakai baju meskom. Berbaloi juga aku pakai meskom ni. Saya dah kerja dekat studio meskom dah. Iya ke? Ya, sebab tu saya bagi awak free. Semua ni free Ya, free. Berbaloi juga aku jadi studio meskom ni. Okeylah kak, saya makan dulu Sekejap. Ha? Senyum tak? Kenapa tu?